Keyakinan itu dia ada 3 peringkat. Mula-mula ilmu yaqin, ilmu keyakinan. Atasnya ialah ainul yaqin. Ain pandangan, pandangan keyakinan. Itu kalau terjemahan literal dia lah. Apa pandangan keyakinan? Iaitu apabila kita melihat sesuatu yang kita sekian lama yakini itu. Saya bagi contoh lah. Contoh di dunia lah. Setiap Muslim dia yakin bahawa kiblat orang Islam di Kaabah. Dan Kaabah itu dia rumah Allah yang terletak di Mekah. Dia meyakini hal itu. Sekalipun barangkali dia belum pernah pergi ke kota suci Mekah itu, tapi dia meyakini Kaabah itu. Dan ini disebut ilmu yaqin, ilmu keyakinan, berdasarkan apa yang Allah sebut dalam Quran, apa yang disebut dalam hadis. Dia yakin Kaabah itu ada, sekalipun dia belum nampak dengan mata kepala dan dia belum pergi ke sana. Ini ilmu keyakinan. Bagaimana agaknya tuan-tuan kalau seorang itu dia benar-benar pergi ke tanah suci, melihat Kaabah itu, semangat, teruja, sebab, terpegun, terharu, saya ingat kagum lah mungkin. Saya ingat ini semua perasaan yang ada. Tak semena-mena semua perasaan ni ada dalam diri kita bila kali pertama nampak bangunan Kaabah tu dengan mata kepala kita sendiri. Kenapa begitu tuan-tuan? Apakah selama ni kita tak yakin dengan Kaabah itu ada? Kita yakin dan percaya. Tapi ini nak kata beza antara ilmu keyakinan dengan apa kita sebut tadi? Pandangan keyakinan. Ilmu yakin dengan ainul yakin. Bila nampak dengan mata kepala, dia lain. Keyakinan bertambah tak? Mestilah ada tambah. Dia takkan sama. Ini ilmu keyakinan, ini pandangan keyakinan. Semua keyakinan, semua yakin tanpa ragu-ragu. Tapi dia ada tingkatan-tingkatan. Kemudian yang kemuncaknya ialah apa? Hakul yaqin. Keyakinan segala keyakinan. Macam mana? Dalam contoh Kaabah kita tadi, saya boleh andaikan apabila seorang itu menyentuh Kaabah itu. Nampak Kaabah saja itu dah lumayan. Tapi bagaimana kalau sentuh Kaabah tu? Saya ingat boleh sebutlah perkataan-perkataan yang tadi tu. Semangat, teruja, terharu, gembira, rasa terpegun, rasa terpukau, rasa kebesaran, rasa kehebatan apabila sentuh Kaabah. Jadi kita mengatakan maka demikianlah dengan iman kita dengan hari kiamat. Ya, kita maklum bahawa ramai manusia yang tak beriman dengan Allah dan tak beriman dengan hari kiamat itu. Berbeza dengan Muslim. Setiap seorang Muslim itu diyakin dengan hari kiamat itu. Tinggal lagi keyakinan ini kita kata adalah ilmu keyakinan. Dan akan ada 2 tingkatan lagi, iaitu ainul yaqin dan haqqul yaqin yang kita sebutkan tadi.